Aloha, hey, assalamualaikum, Seafood Squad. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Roy. Kita orang on the way to kebenaran. Apa cakap hai orang tadi? Kebenaran, but saya kebenaran sebab saya jalan. Kebetulan. Anyways, kita sebenarnya dah lambat. So ya, jom. Oh my god, this is so beautiful. So kita sampai lambat, diorang dah keluar. Kita start jalan dalam 10 minit lambat. But it's okay, nanti kita kejar, cik. Let's go. Ada kasih pun dia akan berjaya? Tak berjaya punya. Spoiler alert, berjaya. Macam meringatkan kebenaran je, tapi dekat event ada banyak lagi event-event lain yang running dan juga cycling sama-sama dengan diorang. Sebab hari ni jalan setiap hujung minggu pertama bulan akan ada jalan tutup dekat KL. So memang khas banyak aktiviti kat sini. Contohnya kebenaran ni begitu. So kita orang dah hampir habis. Yeah. So kita orang dalam 1 km lebih baru. Dah benar ke je siapa? Kita tengoklah nanti hujung dia macam mana. Saya terus. Go pakcik, go pakcik. Apa perasaan 1 km yang pertama? Okey lah. Belum sakit badan lagi. So sekarang kita sedang melihat pemandangan yang cantik. Oh, Menara Kuala Lumpur. Ada 7E nak singgah ke? So sekarang also, dia dekat 2km. Okay, that's good. So kita orang more way to go. Let's go. Almost halfway. What we found? We have found Mr. KLCC. Mr. and Mrs. Yes. KLCC. No, actually that's twins. Oh. That's twins, so that's Blizzard and Nova. Wow, Zee. Masih Masih. So Walaupun kat kebenaran. ada. Kebenaran. Woo. Nanti gua sikit lagi. Walaupun sebenarnya banyak lagi. Actually almost halfway. Okay, that's good. Yang penting apa? Yang penting kita dapat medal, Pak. So sekarang kita berada di UniKL. Hai orang UniKL. Bu, tak suka orang UniKL. UniKL okey, orang dia. Sombong. Janganlah kata macam tu. Orang UniKL busy lah. Alah, budak-budak animation UniKL tu. So kita dah lalu sini tadi kan? Kita lalu lagi. This time kita nak terus pergi balik di BKL. Okay, Tadi kita pusing. Masih di sini. Kita Bersama. So we are almost done. Kita dekat 3.7k. Oi, sikit lagi 1 kg 1 kilometer lebih. Ada orang kecil. Oh my god. Natasha. Ramana. Adik. Siapa nama dia? Yelena tunjuk Yelena Belova. Yelena Believer. Bukan, Yelena Believer, baby. Dia daripada Justin Bieber lah. No, dia So adakah Justin Bieber akan masuk Marvel? MCU? Hopefully no. Kita betul-betul hampir. Kita masuk kanan terus sampai. Like literally sikit lagi. Betul, tapi saya nonchalant je tahan kaki-kaki. Semangat. Mana semangatnya? Gila, orang kita orang terakhir. Salam. Boleh. Kita ambil video korang dulu. Hai.
Let's go. Ambil medal kat sana eh? Okay. Tanya. Jom kita gank medal. Terima kasih. Alright, so we got the medal. Jom. Pusing-pusing. So kita dah sampai dah pusing berlega-lega. Sekarang nak ambil gambar dengan Cik Zubi. Let's go. Oh, mereka isi tu. Lawanya. So tadi ada orang nak ambil gambar kita orang, tapi saya cakap kejap lah, nak ambil ni dulu. Lepas tu diorang hilang. So saya nak minta maaf kepada orang-orang yang tak sempat ambil gambar. Dan terima kasih dekat orang yang tegur kita orang ambil gambar kita orang. Thank you so much. Yang ambil gambar tegur, terima kasih. Yang malu-malu tu kenapa malu? Kita tak makan pun. Ya weh, semalam pun dapat komen. Bang nampak abang semalam terima tegur. Tegur je. Kita orang penat je banting gigi. Muka masam tu seperti penat, bukan marah. Okay, so thank you and sorry Windara. Yang gentar. Alright, so that's it for kepenatan. Betul, sekarang kita kepenatan. So sebenarnya nak buat lawak ni tapi tak jadi. Kita sampai lambat tau. Tak nampak? Kita sampai lambat. So berharap juga ada orang tegur. Lambat sampai, lepas tu nanti jawab lah macam kebenaran tak pernah lambat, cuma tak on time je. Cakap macam tu tapi tak ada orang tegur. So dah buat dah lawak tu, harap korang gelak. Anyways, that's it from us. Awaknya. Hi. So maybe esok ada vlog lagi. Something special for tomorrow. Be sure korang dah follow, subscribe dan juga like. Tekan bell notification. Follow semua Sifu dia punya media sosial dan saya. Ya saya. Ya tu. Subscribe yang paling penting. Naik 10,000. Yang paling penting, thank you members. Thank you members. Jangan lupa tonton video Sifudin. Okay. Bye. Cuba korang dekat next larian. Kalau ada? Ada insyaAllah. Guralatan Run. Guralaran. Okay, bye. Kalau Guralatan akan lari waktu hujan ni, guru-guru event tu. Dia kena buat time monsun-monsun lah. Faham? Selesai. Monster, take note.